bila contoh dah keluar habis, okey, baru dia akan jatuh macam ni, boleh. Okey, so kalau dah pakai lama, macam mana nak service pump dia kan? Okey, jom masuk kawan, cara nak service dia macam mana, boleh. Yang pertama, dia kena buka dekat karbu depan ni, boleh. Okay, nampak? Lepas dah buka dah, sebelum kita buka skru, kemudian dekat sini dia kena cukis sikit-sikit sebab dekat dalam ada getah. Kena cukis sikit-sikit lah. Cukis sikit-sikit macam ni. Sebab dekat dalam ada getah, tak nak bagi getah dia rosak lah. Dia cukis sikit-sikit sampai dia keluar habis. Alright, nampak? Okey, bila contoh dah keluar habis, okey, baru dia akan jatuh macam ni, boleh. Alright, so contoh kalau macam nak bersihkan dia macam mana, kita akan bersihkan sini lah. Bersihkan dekat bahagian depan sini, dekat bahagian tengah sini. Dan juga satu lagi, kita akan bersihkan dekat kipas lah. Bersihkan dekat kawasan kipas ni supaya tak ada benda apa-apa dekat sangkut dalam kipas. Alright, kemudian lepas dah bersihkan, lepas dah siap cuci apa semua, dah siap bersih apa semua, on kasih macam ni. Sebab tu saya tak nak bagi keluar daripada pipe, biar dekat pipe saja. On switch macam ni balik. Dia pump dapat running macam ni, nampak semua running okey. Alright, barulah kita offkan balik. Alright, bersihkan sikit. Okey, lepas dah bersihkan apa semua, alright, boleh pasangkan balik saja. Cuma kalau nak pasang tu kan, cuba cekkan getah lah. Cuba tengok getah ni, kalau boleh dia okey, dan juga tidak terlupa macam tak ada kata macam getah dekat sini ke apa semua kan. Takut nanti getah dia rosak, boleh. So getah dia pastikan okey macam ni. Okey, lepas tu tunggu semua, pasang balik sajalah, boleh. Just masukkan balik saja macam ni. Biasa yang ada lubang dekat bawah ni kan, dekat bahagian bawah boleh. Lubang dia ni dekat bahagian bawah, bukan dekat bahagian atas. Okey. Pasang balik lah. Pasangkan balik saja. Masukkan balik saja macam ni. Oh, lupa nak bagi tahu. Spandang dekat sini saiz 10 boleh. Spandang dekat sini dia saiz 10 mm lah. Tapi contoh bila kita ketatkan dia, contoh kalau macam bunyi macam kipas rapat, bunyi berdengung tapi kipas tak running kan. Korang kena cuba ketuk dekat atas nak ni macam ni. Alright, supaya kipas dia tak rapat dengan karbu depan, boleh. Ni contoh lepas buat service lah. Takut bila kita ketatkan dia, kipas dia rapat kan. So bila kipas rapat, kipas dia pada pusing. Jadi kita kena ketuk dekat atas nak ni supaya kipas dia tak rapat. Okey, boleh tak boleh? So kalau siapa-siapa nak buat service kat rumah, nak bersihkan dia, bolehlah, tak ada masalah. Sebabnya kan lepas kita bersihkan dia, air tu kan akan dapat lebih laju lagi. Sebabnya bila contoh kalau macam gigi kipas dah okey kan, dah bersih apa semua, biasa kelajuan air tu kan dia akan okey lagi lah. Biasa ada beza lah. Alright, boleh. So siapa-siapa nak buat service, alright, boleh cuba buat dekat rumah dia. Assalamualaikum.